Guys, cuba teka Syakir dapat nombor berapa? What? Syakir dapat nombor 1? Syakir dapat nombor 1? Aku yang dapat hadiah. Hello, hi guys. Welcome to my channel. Mesti korang tak sabar nak tahu cerita pasal keputusan Syakir dengan hadiah apa yang aku dapat. Sebenarnya Syakir dapat nombor 1. Tapi sebelum tu, jom ikut aku jalani rutin harian sebagai stay at home mom pada hujung minggu. Macam biasalah, pagi-pagi mesti kena sediakan sarapan untuk anak-anak. Sebab anak-anak aku memang jenis sarapan pagi. Hari ni diorang minta nak keropok leko je. So lepas gorengkan keropok, kita siram pokok. Pokok yang tak berapa nak ada lah. Pokok kari dengan daun sup je. Daun sup tu aku rajin petik. So memang nampak macam tak berapa nak hidup. Lepas tu kita check kita punya to-do list. Mana yang dah buat, mana yang belum buat. Sementara anak-anak mandi, kita kemas bilik anak bujang ni. Walaupun bilik dia hanya tersusun rapi selama 5 minit sahaja. Ya, sebab dia orang suka bergumpal dekat dalam bilik ni. Lepas tu pergi ke ruang tamu, kemas pula apa yang anak perempuan tu dah sepahkan. Macam biasalah dia orang makan memang adalah serbuk-serbuk habuk-habuk semua kan. Lepas tu buka laptop, check email sekejap, kod apa-apa yang ada kan. Ada masa terluang sikit, penuhi permintaan anak-anak. Dia orang nak kek batik. Dah 3 minggu sebenarnya dia orang berzikir nak kek batik. So kita buat. Batik Yelah kan Syakir suruh buat kek batik. Apa nak tahu? Ni style Yana memang buat bentuk bulat macam ni. Lepas tu Yana bungkus dalam plastik je supaya nanti dia senang nak potong. Mina. Sedap tak? Papa. Lepas dah makan, dah buat latihan sikit, barulah diorang boleh main tab. Tapi 1 jam je. Lepas tu kita buat aktiviti lain pula. Seorang satu supaya tidak bergaduh. Peace. Tengok cerita apa adik? Syakir biasalah Minecraft. So hi guys, Assalamualaikum. Sekarang dah bulan 12 kan. Sekejap je kita dah masuk hujung tahun kan. Maknanya Yana dah hampir setahun jugalah vlogging dekat YouTube. Walaupun tak aktif sangat, tapi so far Alhamdulillah setiap bulan ada video. So macam biasalah, bila dah hujung tahun, masa untuk parents pergi sekolah ambil result anak kan. Tidak terkecuali untuk saya jugalah. So 2 minggu lepas kita orang pergi ke sekolah Syakir untuk hari bicara akademik. Lagi 2-3 hari sebelum hari bicara akademik tu Yana ada tanya Syakir dapat nombor berapa? Cikgu ada bagi tahu tak? Dia kata ada, cikgu bagi tahu Syakir dapat nombor 2. Yana macam, ya ke? Lepas tu Yana cakap dengan husband, ya ke anak kita dapat nombor 2? You percaya tak? Lepas tu macam husband Yana, mampus you kalau kalau Syakir dapat nombor 2. Kita janji dia dapat top 3 kita bagi dia anything apa yang dia nak. Mampus. Tapi Yana cakap dengan dia, Umi tak percaya walaupun cikgu dah cakap. Pergi sekolah nanti baru Umi tengok result, barulah Umi percaya. Betul atau tak? Cakap Syakir. Walaupun memang kita dah dapat kertas exam dia kan. Kertas exam dia ada dapat 100. Yang lain semua memang 90 ke atas lah. Tapi yelah, budak sekarang kan bijak-bijak. Budak sekarang kan pandai-pandai. Mestilah ada yang lagi pandai daripada dia. Betul tak? Sebab itulah Yana cakap, tunggu sampai sekolah. Umi tengok kertas daripada cikgu tu, baru Umi percaya. Masa ni nanti kan telah tiba. Dia macam tak sabar kan. Kita orang pergi sekolah sama-sama sebab sebelum startnya program bicara akademik tu, pengetua nak jumpa dulu. Ada perjumpaan dengan pengetua sebab sekolah dia pengetua baru. So bila dapat masuk kelas tu, kita orang yang ke 3 ke 4 macam tu lah. Cikgu dia cakap, tahu tak Syakir dapat nombor berapa? Dia ada cakap tak dekat rumah? Cuba teka, cikgu dia kata gitu. Lepas tu kita orang macam, dia cakap dapat nombor 2 tapi kita orang tak percaya. Tak, cikgu dia kata Syakir dapat nombor 1. Kita orang macam, alamak, nombor 1. Mak bapak orang lain happy anak dapat nombor 1. Tapi kita orang macam, what? Syakir dapat nombor 1? Tapi yang lagi uniknya lagi, nombor 1 Syakir ni kongsi dengan student seorang lagi lelaki lah. Sebab markah diorang sama, peratus diorang pun sama. So nombor 1 tu ada 2 orang. Nombor 3 tu best friend Syakir, Yusof. Memang diorang memang fight-fight lah kan. So Alhamdulillah, tahniah Syakir Luqman sebab dapat nombor 1. Sampai sekarang, sampai video ni dipost, dia masih belum claim lagi hadiah dia. Sebab dia kata biarlah hadiah yang dia claim tu berbaloi dengan nombor yang dia dapat. Wah, macam kau dapat SPM 8A, 10A kan? Padahal baru darjah 1. Okay, tak apalah. So, kita bagi je dia masa. Hadiah-hadiah lain dia dah minta dah dengan pakcik dia. Adik aku yang abang tu dia dah minta. Dia tak minta. Tapi adik aku hadiahkan dia game dengan belanja makan. Favorite dia lah, sushi. Adik aku bagi duit. Aku belikan dia Nikori, sushi taku Nikori dekat Pavilion Bukit Jalil.
Lepas tu adik aku yang bongsu tu pula dia pau sushi juga, tapi dia nak makan dekat Sushi King. Dia nak makan sushi bergerak-gerak sebab kalau dia minta dengan bapak dia tak layan. Sebab bapak dia tak makan sushi. So, dia minta dengan cik adik dia sebab cik adik dia kaki sushi juga. So, dia dua orang makan hari tu 100 lebih. Adik aku cakap banyak juga dia makan sushi. Gitu. Dengan aku belum lagi. Dia duk tanya, Umi nak bagi apa? Umi nak bagi apa? Aku macam belum terfikir lagi sebab apa yang dia minta pada aku tu semua macam no. Dia minta aku buku mewarna. Buku mewarna tiap-tiap minggu, tiap-tiap hari aku boleh belikan dia. Aku nak macam something yang bila dia dapat tu, ni hadiah Umi belikan aku sebab aku dapat nombor 1 masa darjah 1. Macam tu kan. So makan masa sikit lah. Hadiah papa dia dah fikir, tapi papa dia belum belikan lagi. Sebab kita orang memang tengah busy. Currently sekarang kita orang tengah busy sebab insya-Allah bulan depan kita orang nak pindah rumah. So rumah baru tu kita orang tengah renovate. So rumah sekarang ni kita orang tengah berkemas-kemas. So kalau korang nampak dekat dalam video ni, korang nampak rumah bersepah tu, korang tutup mata je lah. Sebab memang kita orang tengah mood mengemas. Dengan nak balik kampungnya lagi hujung bulan kan, cuti sekolah. So serabut sikit lah kehidupan kita orang. So hadiah untuk anak tak apa. Kita orang ingat untuk bagi hadiah tu. Tapi nanti masanya akan tiba. Okay. Balik daripada hari bicara akademik which is saya report kat hari tu, tiba-tiba husband aku cakap, jom kita pergi kedai kamera. Aku macam, kedai kamera for what? Belikan kamera you. Rupanya Syakir dapat nombor 1, aku yang dapat hadiah. Actually, kamera ni aku dah minta dengan dia daripada awal tahun. Aku berzikir, aku nak, sebab kita kan start buat YouTube. So bila record video, lepas tu editing, guna handphone, berat kan, memori berat, asyik full, memori full. Jadi aku macam stres, rabut. Mana nak buat content affiliate lagi kan. So aku cakap dengan dia, aku nak kamera. I nak kamera supaya I boleh record content guna kamera. Lepas tu dia kata, okay nanti. Aku tunggu-tunggu birthday aku tak ada. Aku tunggu-tunggu anniversary tak ada. Rupanya aku dapat kamera pada hari bicara akademik Syakil Uman. Pada hari Syakil diumumkan Syakil dapat nombor 1, aku dapat hadiah. Alhamdulillah. Terima kasih husband. Semoga murah rezeki selalu. So, kita dapat ni kamera Insta360 Ace Pro 2. Mula-mula aku plan macam nak beli X5 yang boleh record 360 tu kan. Tapi macam nak edit dia tu makan masa. Dia tak leceh, cuma dia banyak lah step-step untuk kau nak kaji-kaji. Aku selidik, aku study tu ini. Ace Pro 2 antara yang the best juga. So, kita dapatkan Ace Pro 2. Jom kita unboxing. Sebelum tu aku nak tunjuk dengan korang, aku beli kamera dekat Kasih Store. Nampak tak? Tak nampak? Kasih Store dekat area Lotus Ampang. So aku recommend kalau korang nak beli kamera dekat kedai ni, sangat recommended sangat sebab staff dia semua peramah, baik hati, explain bagus. Apa lagi? Perfect. Kedai dia selesa. Kamera dekat kedai dia banyak. Kau nak kamera apa semua ada. Lepas tu best lah best. Paling best semua staff dia lah. Staff dia. Lepas tu harga dia berpatutan kena dengan apa yang kita nak, kena dengan boleh ikut bajet kita. Semua. Okay, so dah jom kita unboxing. So jom kita unboxing. Baby. So ini adalah harganya. Ya. 1979. Jadi kita beli dekat Kasih Store Jalan Pandan Prima gitu. Itu item yang adalah. So this is the item. So item pertama kita adalah Insta360 Ace Pro 2. Okay, yang ni kita dah unboxing lah sebab kita unboxing dekat kedai kan. So here is it. Oh my baby. So this is the camera. Cantik kan? Dia small macam tu je, besar tapak tangan. So macam biasa dekat dalam kita ada manual book, kita ada charger dia, ada dia punya ni, okay. So macam tu je lah. And then dekat dalam kotak dia ada this one untuk kita pasang dekat otak dia. Macam tu. So nanti kita open yang ni, okay. Kita cerita pasal aksesori dulu, okay. Kita ada dia punya mini bag. Okay, ni mini bag kamera. Macam nak letak kamera dekat dalam tu. Lepas tu kita ada dapat ni, tapi kita dah masukkan dekat dalam tu kan, dekat kedai. Lepas tu kita ada dapat extra battery. Yang ni dia punya charger, yang ni 2 battery extra lah, okay. Lepas tu kita dapat selfie stick. Yang ni Insta360 punya invisible selfie stick. Kita dapat chest yang untuk letak dekat dada tu. Lepas tu ni untuk korang pergi berendam. Tu ni untuk korang letak dekat korang punya kereta lah. And then yang bestnya ni dapat storage bag. Storage bag ni besar. Tada! Yang ni pun yang dah buka sebab yang nak check dekat dalam dia. So, cantik kan? Dia punya
Dalam dia, wow, sangatlah mengagumkan. So, jom kita buka semua, lepas tu kita letak dekat dalam beg. Jom. Okay, so untuk kamera, Yana dah buka dah dia punya depan ni. Tapi yang ni Yana macam sayang nak buka. So, nanti kita tunggu je lah. Tunggu sampai dia terbuka sendiri kan. So, first Yana nak tunjuk dekat korang lah. Okay, dia punya kamera dia, button, ni button on dia. This is my camera. Yeah. So, dia punya best dia punya boleh flip like this. So, kau boleh nampak muka kau kat situ while recording, okay? So, jom. So, untuk kamera kita ada video, free frame ni best sebab dia boleh menegak ataupun melintang. Okay, lepas tu dia ada time shift, ada time lapse, road mode, boleh jadi dash cam juga. So, loop recording, slow motion, star lapse, burst photo, interval dengan foto. So, dia punya function banyak lah, sebab tu Yana suka. Okay. Okay, so jom now kita nak masuk dekat dalam beg dia. So, mula-mula sekali Yana nak masukkan dekat dalam beg kecil ni. Sebab beg kecil ni senang kita nak bawa pergi mana-mana kan. So, kita masukkan dia dekat dalam sini. Ya, dia lebih safety lah, lagi-lagi untuk Yana yang ada anak kecil kan. Selalu diorang nak campak-campak ke apa. So, ni dia punya beg. Yang ni Yana dah susun. So, kita masukkan dekat sini. Okay, next is selfie stick. Ni dia selfie stick dia, nampak tu. Nampak tu dia ada Insta360. So, ni dia punya tools dia. Kita boleh letak sini. Lepas tu, apa lagi kita nak masukkan? Kita nak masukkan kita punya charger dengan bateri. Ni charger dia dengan 2 bateri daripada Kingma. So, kita letakkan sini. Macam ni lah ni. Macam ni. Lepas tu, kabel dia kita dah selitkan sini. So, macam chest ni, pom ni dengan kita tak guna lagi. So, tak apalah tu nanti kan. So, ni dia. Kita punya, terlupa pula. Kita perlukan dia punya ni. Betul tak? Yang ni adalah penting je untuk buntut kamera. Sebab kalau kita nak connect dengan selfie stick ke macam tu kan. So, kita letak item dia dekat sini. So, charger kamera tu kita simpan je. Macam ni je isi dekat dalam beg kamera Yana. So, senang kita nak bawa pergi travel. So, just zip. And ready to go. Sebelum ni ada je orang tanya aku video YouTube ni guna apa. Memang sejujurnya aku tak ada kamera. Dulu aku pernah lah ada kamera. Aku memang main kamera. DSLR aku, kamera digital biasa aku ada. Tapi tu dulu. Okay, sejak aku start YouTube memang 100% aku buat YouTube menggunakan iPhone 13 Pro Max ni, 13 Pro Max ni. Memang aku guna ni lah. Okay, aku pergi mana-mana memang record guna ni. So, this is the first video, first vlog yang menggunakan Insta360 Ace Pro 2, my new baby. So, insyaAllah selepas ni semua video-video dekat dalam YouTube akan menggunakan kamera baru. Okay, by the way, footage ni, video ni aku record guna kamera iPhone 13 Pro Max, kamera depan, bukan kamera belakang. Okay, memang selama ni kalau vlogging yang ada muka aku, memang aku guna kamera depan. Tapi kalau aku record anak-anak aku ataupun pemandangan apa benda semua, aku guna kamera belakang lah. So, nanti korang tengok beza guna iPhone 13 Pro Max dengan Insta360 Ace Pro 2. Tak sabar, jom. Okay, so korang boleh tengok dekat sini. Yang ni aku record menggunakan Insta360 Ace Pro 2. So, korang boleh nampak tak beza dia? Beza guna kamera phone dengan kamera Insta360. Korang rasa yang mana lagi best? Sudah semestinya lah Insta360 kan? Sebab kamera baru. Lepas tu dia memang kamera khas untuk buat video, ambil gambar, macam tu. Okay? So, hopefully korang enjoy dengan video ni. Aku rasa sampai sini je kot video. Sebab memang video ni nak tunjuk unboxing dan nak tunjuk dan nak bagi tahu lah aku ada kamera baru. Okay lah. So, sampai sini je video kita kali ni. Stay tune. Next vlog, InsyaAllah kita ada tetamu. Tetamu. Okay, so stay tune. Bye. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe.